sidang hadirin dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmat dan nikmatnya. Pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi untuk membincangkan satu tajuk, iaitu memelihara kemuliaan. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, khususnya ahli-ahli qaryah Surau Al-Masyiqah, Puchong Indah, Puchong Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, bercakap mengenai memelihara kemuliaan. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni satu di antara makhluk Allah yang paling mulia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai keinderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang kami telah ciptakan. Inilah maksud ayat 70 surah Al-Isra. Menurut tafsir Al-Maraghi, Allah telah memuliakan kita dengan rupa yang indah, berakal, sehingga mengetahui berbagai-bagai kepakaran, dapat berfikir dengan baik, tahu cara-cara mencari penghidupan, dan mampu menundukkan apa saja di alam ini. Oleh itu, kita sebagai manusia perlulah memelihara kemuliaan yang Allah kurniakan kepada kita itu. Sekarang saya bukakan kepada penonton sekalian apa pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Ahmad bin Haji Hassan. Dengan tajuk memelihara kemuliaan, apakah hakikat kemuliaan menurut Islam? Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ini satu soalan yang baik. Ya. Apakah hakikat kemuliaan menurut Islam? Kalau kita memberi pengertian apa dia kemuliaan, kalau mengikut Kamus Dewan, kemuliaan itu maksudnya penghormatan. Ya. Jadi penghormatan dan kemuliaan itu sama. Jadi kemuliaan menurut Islam ialah mereka yang dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka yang beriman, beramal saleh, serta berbudi pekerti, berakhlak mulia, ya, dengan Allah dan dengan manusia. Dan serta di samping itu, mereka itu sentiasa menunaikan tanggungjawab, ya, tanggungjawab dia kepada Allah dan juga kepada manusia, kepada hamba Allah, sehingga mereka mendapat keredaan Allah hidup di dunia dan di hari akhirat. Ini selalu kita dalam doa, kita selalu mengucapkan doa yang diambil daripada Quran. Umpamanya kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, mana wahai Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharilah kami dari seksa azab neraka. Ini hakikat kemuliaan. Mana bila kita mendapat kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, maknanya kita termasuklah golongan orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat ni merupakan hakikat kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Jadi bagi manusia yang hidup di atas dunia ni, inilah satu tuntutan, bila kita sudah dijadikan orang yang beriman, menjadi orang yang beramal saleh, mendapat hidayah Allah, ini ada satu kemuliaan yang Allah bagi kepada kita, maka kita wajar memeliharanya, memelihara iman kita. Bagaimana nak melihara iman? Menurut para ulama, dia kata nak jaga iman ini, nak melihara iman ini ada 3 perkara, 3 perkara. Yang pertama, jaga lisan kita. Nak menjadi orang yang beriman, nak jaga kemuliaan kita ni. Pertama, jaga lisan. Kedua, jaga perut kita, dan yang ketiga, jaga mata kita. Ini 3 perkara. Jaga lisan tu maknanya kita harus faham bahawa lisan ni yang kita boleh bertutur ni adalah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gunakan lisan kita untuk bercakap benar dengan bahasa yang baik dan mula kata-kata yang menyukakan hati orang yang mendengar. Di samping itu gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quranul Karim, berzikir, berdoa. Kemudian kita gunakan lisan kalau kita ada ilmu, kita mengajar, memberi nasihat, berkongsi maklumat yang baik kepada kawan-kawan kita dan menyampaikan buah fikiran. Di samping itu kita lindungkan lisan kita, jangan berkata-kata kata yang bohong, lucah, kasar. Macam dalam Quran sebut wa qulu linnasi husna. Hendaklah kamu berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Itu menunjukkan bahawa kita bila menjaga lisan, kita menjadi orang beriman dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh makhluk kita. Sila pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Salamah binti Abdul Wahab. Saya ingin bertanya mengenai tajuk memelihara kemuliaan. Apakah hukum jika seseorang itu redha kepada sesuatu kejahatan atau keburukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ini satu soalan yang hebat juga. Apa hukum dia? Apa hukumnya jika seorang itu redha kepada satu kejahatan atau keburukan? Kita sedia maklum bahawa mencegah kemungkaran atau mencegah kejahatan ini adalah satu tugas yang wajib dilakukan oleh orang-orang Islam, wajib dilaksanakan. Islam tidak membenarkan kita berkompromi dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Lebih-lebih lagi apabila kita dapati bahawa kemungkaran itu dilakukan di hadapan mata kita. Ini lagi besar dosanya kalau kita ini tidak mencegah. Mana tidak mencegah perbuatan mungkar yang kita lihat itu, bila tak mencegah tu berarti kita redha maksiat atau kemungkaran itu berlaku. Kita suka maksiat itu dilakukan. Bila kita melakukan yang demikian, bermakna kita ni termasuk orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meredhakan perkara mungkar atau orang yang meredhakan perkara kejahatan berlaku depan mata adalah hukumnya berdosa, sama dengan dosa orang yang melakukan maksiat itu. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya kita menangani kemungkaran bila kita melihat berlaku. Satu daripada caranya ialah kita hendaklah mencegah kemungkaran itu dengan tangan, kata Rasulullah dalam hadis, dengan tangan. Jika kita berdaya dan tidak mengkhawatirkan bahaya atau tindak balas daripada orang yang dicegah itu. Kalau tidak berdaya dengan tangan, hendaklah dicegah dengan lisan, iaitu dengan memberi nasihat yang baik dan teguran yang ikhlas. Jika tidak berani dengan nasihat, kata Rasulullah, jika tak berani nak nasihat, hendaklah kita menegurnya dengan hati kita, dengan menimbulkan perasaan benci terhadap kelakuan dan terhadap maksiat yang dilakukan itu. Tapi menegur dengan cara hati ini, menurut Rasulullah SAW,
dia sebut wazalika adhaful iman. Wazalika adhaful iman, iaitu cara begitu tanda orang yang menegur itu adalah orang yang lemah imannya.